Bismillahirrahmanirrahim. Kita mari dengar pula hadis bersangkut dengan masalah tahnik. Apa tahnik? Orang kampung panggil buka mulut kanak-kanak halus ni. Nabi ada buat kepada anak bagi Musa al-Ash'ari. Musa al-Ash'ari ni sahabat Nabi. Ia dapat anak lelaki. Ulidali gulam. Diperanak bagiku gulam, anak lelaki. Fatu fa'atitu bihin Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Maka ia bawa datang anak ia saat ni kepada Nabi. Nabi letak nama anak dia, fasammahu, Nabi letak nama, maka dipernama akan dia. Diletak nama akan dia, akan gulam, akan budak saat itu. Hak kata anak Musa al-Ash'ari tu. Nabi letak nama budak tu nama Ibrahim. Fatufahannakahu, maka ditahnik akan dia. Maka ditahnik, maka Nabi tahnik akan dia, akan Ibrahim, akan gulam saat itu. Nabi tahnik bitamratin, dengan buah tamar. Itu panggil buka mulut ke apa panggil. Baik buah tamar, mamoh-mamoh ni. Ambil tapak wis setuh dengan air liu orang barakat. Lepas tu pergi gosok di langit. Di langit, apa panggil langit. Di langit budak. Gosok buah tamar ni. Lepas tu wa du'a lahu, Nabi pun doa bil barakati, doa nak jadi barakat. Lepas tu wa dafa'ahu ilayya. Musa al-Ash'ari kata, lepas tu Nabi pun hantar anak kuku kelik semula. Wa dafa'ahu. Nabi hantar budak saat ni lah, gulam nama Ibrahim, anak dia ke ilayya, kepadaku. Maksud gak Musa al-Ash'ari dia boleh anak lelaki, dia pergi ikut Nabi. Nabi letak nama Ibrahim. Lepas tu Nabi tahnik, Nabi buka mulut. Dia panggil buka mulut. Nabi tahnik. Lepas tu Nabi doa. Lepas tu Nabi hantar kelik ikut dia. Itu maksud dia. Wallahu a'lam bissawab.